Dia berjaya dalam perniagaan keluarga, disayangi oleh dua isteri yang penyayang dan kaya. Aiman seorang pelajar pintar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Hidup di perantauan terasa sunyi, namun segalanya berubah apabila dia mengenali Hana, seorang gadis lemah lembut dan tabah. Walaupun yatim piatu sejak kecil, senyuman dan ketabahan Hana membuatkan Aiman jatuh hati sejak pertemuan pertama. Hari-hari mereka di universiti dipenuhi kebersamaan yang manis. Mereka belajar hingga larut malam, bersarapan bersama setiap pagi dan berkongsi impian tentang masa depan. Hana sering mengungkapkan keinginannya memiliki keluarga kecil yang bahagia, sesuatu yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Kata-kata itu mengikat hati Aiman seolah-olah dia mahu menjadi lelaki yang mampu menghadiahkan kebahagiaan itu. Setelah 2 tahun, Aiman berani mengungkap hasratnya. Namun ketika dia memberitahu ibunya melalui panggilan telefon, harapannya musnah sekelip mata. Ibunya menolak dengan keras dan menegaskan bahawa perkahwinan hanya akan mengganggu masa depannya. Tekanan itu membuatkan Aiman goyah dan hubungannya dengan Hana semakin renggang sehingga akhirnya terputus tanpa kata putus yang jelas. Hana pulang ke tanah air dengan hati yang retak, sekali lagi merasa sendirian di dunia. Beberapa tahun kemudian, Aiman menamatkan pengajian dan kembali ke tanah air. Sebelum pulang, dia menghubungi Hana melalui mesej dan meminta untuk berjumpa di lapangan terbang. Hana bersetuju, tetapi pada ketika itu, dia tidak mengetahui bahawa lelaki tua yang dikahwininya adalah ayah Aiman. Di lapangan terbang, Hana berpura-pura mahu mengeratkan kembali persahabatan lama. Mereka berbual tentang kehidupan masing-masing dan mengimbau kenangan lama tanpa menyingkap status sebenar masing-masing. Hana juga tidak mengetahui bahawa Aiman adalah anak lelaki suaminya. Hubungan itu tampak biasa, mesra dan seolah-olah dua sahabat lama kembali bersatu. Hari berikutnya, Aiman dibawa ke rumah keluarga untuk makan malam. Di sinilah realiti yang mengejutkan muncul. Ayahnya memperkenalkan Hana sebagai isteri kedua dengan tegas. Terkejut melihat Hana kini menjadi sebahagian daripada keluarga ayahnya, Aiman hampir diserang sakit jantung. Dunia seolah-olah runtuh di hadapannya, sementara Hana baru menyedari kedudukan sebenar lelaki yang pernah dicintainya kini adalah anak tirinya. Aiman mula bekerja di syarikat milik ayahnya dan Hana juga bekerja di situ sebagai pembantu peribadi ayahnya. Suasana pejabat menjadi tegang. Setiap pergerakan mereka diperhatikan dan bisikan pekerja menambah tekanan yang menekan jiwa Aiman. Hana mula memanfaatkan situasi itu untuk mendekati Aiman secara perlahan. Dia sengaja menghantar dokumen penting ke mejanya, menempelkan nota kecil dan mencipta alasan supaya mereka berdua berada di bilik fail atau pejabat sunyi. Bau wangian yang lembut, sentuhan ketika menyerahkan dokumen, dan pandangan mata yang penuh maksud membuatkan Aiman sukar menahan diri. Setiap pertemuan menimbulkan kembali kenangan lama. Hana secara halus menggunakan kedekatan fizikal untuk menggoda Aiman, meletakkan tangan di atas tangan Aiman ketika memeriksa dokumen, menyandar rapat ketika memberi arahan, dan mengatur supaya mereka terperangkap berdua di ruang sunyi, di pejabat, atau ketika bekerja lewat malam. Godaan ini menjadikan Aiman tergoda dan akhirnya mereka menjalin hubungan gelap, berkomunikasi melalui nota, pertemuan rahasia, dan sentuhan sunyi yang membangkitkan rasa bersalah namun tidak dapat ditahan. Ketegangan di pejabat berterusan. Pandangan sinis pekerja lain, bisikan, dan kabar angin membuatkan Aiman dan Hana sentiasa hidup dalam ketakutan.
Namun daya tarikan yang membara membuatkan mereka tetap terikat dalam hubungan yang salah itu. Pada suatu malam selepas mesyuarat panjang, Aiman dan Hana terperangkap berdua di pejabat yang sunyi. Keheningan yang menegangkan memuncak apabila ayahnya muncul secara tiba-tiba. Segala rahsia yang tersembunyi selama ini pecah. Aiman dan Hana dituduh mengkhianati kepercayaan keluarga. Ibu Aiman turut hadir, marah dan kecewa melihat tingkah laku mereka yang melanggar kepercayaan keluarga. Keluarga, walaupun kecewa dan marah, memutuskan untuk memberi peluang kedua. Mereka menegaskan bahawa Aiman dan Hana mesti menghentikan hubungan gelap itu serta-merta dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Aiman dan Hana, walaupun berat hati, bersetuju dengan syarat tersebut. Mereka menahan perasaan masing-masing demi menghormati keluarga dan memulihkan keharmonian yang tergugat. Walaupun janji telah dibuat, nafsu dan perasaan yang masih membara menyebabkan Aiman dan Hana kembali menjalin hubungan gelap secara rahsia. Pertemuan-pertemuan mereka menjadi semakin berani, nota rahsia, pertemuan di pejabat lewat malam, dan sentuhan yang membangkitkan kenangan lama. Setiap kali mereka bersama, rasa rindu dan cinta yang terpendam lebih kuat daripada janji yang pernah dibuat. Namun, ketegangan hidup dalam rahsia itu semakin berat. Mereka menyedari bahawa hubungan gelap ini bukan sahaja mengancam kehormatan diri sendiri, tetapi juga boleh menghancurkan kepercayaan dan kasih sayang keluarga jika terbongkar. Suatu malam, selepas Aiman dan Hana berjumpa secara rahsia di pejabat yang sunyi, seorang pekerja ternampak mereka dan segera memberitahu keluarga. Kejutan dan kemarahan keluarga tidak dapat dibendung. Semua rahsia yang disimpan selama ini terbongkar. Kali ini dengan bukti nyata yang tidak boleh dinafikan. Keluarga merasa dikhianati. Peluang yang pernah diberikan sebelum ini kini musnah dan rasa kecewa yang mendalam menyelimuti suasana. Aiman dan Hana sedar bahawa mereka telah menghancurkan kepercayaan yang diberi, dan tindakan mereka bukan sahaja memudaratkan diri sendiri tetapi juga mengoyak keharmonian keluarga. Kesedihan dan penyesalan menyelubungi Aiman dan Hana. Kali ini, tiada lagi peluang kedua. Hana meninggalkan rumah keluarga, kembali sendirian, sementara Aiman menanggung rasa bersalah yang menghimpit jiwa. Hubungan gelap yang pernah memberi kepuasan kini menjadi beban yang abadi. Mereka hidup dengan hati yang hancur, kenangan manis yang kini menjadi penyesalan, dan cinta yang tidak dapat diteruskan. Takdir tidak lagi memberi ruang untuk mereka bersatu. Cinta yang pernah tulus kini terkubur oleh nafsu dan kesilapan sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak Aiman dan Hana dipisahkan oleh takdir dan kesilapan mereka sendiri. Hana selepas bercerai bangkit dari kepedihan. Dia menumpukan tenaga untuk membina kehidupan sendiri, bekerja keras setiap hari demi menghidupkan diri dan membina masa depan yang stabil. Dalam perjalanan itu, Hana bertemu seorang lelaki yang sederhana, baik hati dan setia. Dengan perlahan, cinta mereka mekar, berbeza daripada cinta lama yang penuh kerahsiaannya. Hana kini hidup bahagia bersama suami dan anak lelaki mereka, menikmati kedamaian dan kasih sayang yang selama ini dia impikan. Aiman pula menapaki kehidupannya sendiri. Dia berjaya dalam perniagaan keluarga, disayangi oleh dua isteri yang penyayang dan kaya. Dari luar, hidup Aiman tampak sempurna, rumah besar, keluarga yang lengkap, kemewahan yang melimpah. Namun di sudut hatinya, kenangan bersama Hana tetap menghantui. Setiap senyuman, setiap sentuhan yang pernah ada, menjadi bayangan yang tidak pernah pudar sepenuhnya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka di sebuah taman yang damai.
Hana berjalan bersama suami dan anak lelaki mereka, ketawa riang melihat anak itu bermain di taman. Aiman pula hadir bersama dua isterinya, menonton dari jauh dengan senyuman mesra yang sama, tetapi matanya seolah menatap sesuatu dari masa lalu. Mereka terserempak sekejap. Hati berdegup kencang, tetapi tiada kata yang perlu diucapkan. Hanya senyuman yang penuh makna, senyuman yang membawa nostalgia, penyesalan, namun juga ketenangan. Hana melihat kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketulusan hidup barunya. Aiman menyedari bahawa walaupun hidupnya penuh kemewahan, cinta dan tanggungjawab mengikatnya dalam cara yang berbeza. Pertemuan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Tiada air mata, tiada kata perpisahan, hanya penerimaan bahawa cinta mereka dahulu kini telah berubah bentuknya. Mereka berdua telah bahagia dengan cara masing-masing, dan kenangan yang pernah membara kini menjadi sebahagian daripada kisah hidup yang indah meski penuh luka. Di taman itu, hidup mereka tetap berjalan, berbeza namun damai. Takdir memisahkan mereka tetapi juga mengajarkan bahawa kebahagiaan boleh wujud dalam pelbagai bentuk, walaupun ia bukan bersama orang yang dahulu mereka cintai sepenuh hati